رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Belaga, pihak penganjur, sahabat-sahabat pada asatidah, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, imam-imam, bilal-bilal, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung semula pengajian fiqh puasa daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita sambung pada perkataan pengarang wala bibal'ir riqi tahiril khalis min ma'dini wa in akhrajahu ala lisani. Dan tidaklah membatalkan puasa dengan menelan air liur, tapi syarat air liur yang suci, murni, tidak bercampur dengan yang lain dari tempatnya, walaupun dia telah mengeluarkan di atas lidahnya. Jadi air liur bagi orang yang puasa, kalau dia telan tak batal puasa, walaupun sengaja dia kumpulkan air liur. Soal kotor tak kotor tu waktu nombor 2. Jadi dia kumpul air liur benar dalam mulut dia, marah gitu, kau dia telan, hilang harga contoh, tak batal puasa dia. Baik, tapi dengan syarat. Yang pertama, air liur saat ini tahir, mesti kena suci. Jadi kalau air liur bukan najis, maka itu batal puasa. Lepas tu air liur pula mesti kena khalis, maksudnya bersih, tidak bercampur dengan suatu benda yang lain. Kalau air liur itu bercampur dengan suatu benda yang lain, maka batal puasa. Yang ketiganya adalah air liur masih berada pada tempat keluar. Dia tempat keluar air liur ni dalam mulut. Dan termasuklah tempat ma'din, tempat keluar air liur ni adalah lidah. Maksudnya bukan tempat keluar, tempat air liur. Jadi lidah termasuk dalam tempat air liur. Jadi bermakna air liur yang duduk atas lidah, walaupun dikeluarkan lidah daripada mulut, dimasukkan kembali lidah, ditelan air liur tersebut, ia tidak membatalkan puasa. Berbeza dengan air liur yang jatuh sini. Jadi nengu tengah mula puasa letih ni, makanan tak ada makan, langu mulut, leleh air liur sini, dia pun sejuk balik, telan, batal puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kemudian pada muka surat berikutnya, wa yuftiru bijarri riqi bima baina asnanihi liqudratihi ala majih wa bidukhamati kadhalik. Dan batal puasa dengan mengalirnya air liur bersama sesuatu yang ada di celah giginya kerana dia mampu untuk membuangnya. Okey, kita makan-makan, ada benda lekat celah gigi. Kita makan-makan, lepas tu ada benda lekat celah gigi. Benda yang lekat celah gigi, kalau kita telan, itu jelas batal puasa. Kalau kita telan, jelas batal puasa. Hak ni kita tak telan. Hak lekat celah gigi saat itu duduk dalam air liur, dan kita boleh buang benda tersebut, tapi kita nak buang, sehingga benda tu mengalir bersama dengan air liur masuk dalam kerongkong, maka ia membatalkan puasa. Okey, baik. Kemudian dan dengan kohok. Kohok jelaslah kan maksud kohok ni. Jadi kohok ni kalau kita tengoklah kepada pandangan yang lebih besar, masalah kohok ni, adakah telan kohok yang membatalkan puasa ataupun tidak? Dalam bab ni ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya telan kohok ia tidak membatalkan puasa. Tak kira dah kohok sampai mana pun, yang penting duduk dalam kosong mulut. Kalau duduk dua dah ambil sebulan, hak tu batal puasa. Maksudnya kalau duduk dalam kosong mulut, ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan tak batal puasa. Dia samakan kohok dengan air liur. Pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata gini, kohok ni kita bagikan kepada dua. Yang pertama, dia duduk dalam hak batin. Yang keduanya, dia dalam kawasan zahir. Kalau dia sampai dalam kawasan zahir, tiba-tiba orang begitu ditelan, batal puasa. Kalau masih lagi duduk dalam hak batin, maka tak batal puasa kalau telan. Hak zahir dengan hak batin berlaku khilaf pula dalam mazhab Imam Syafi'i.
Imam Ghazali, dan pandangan Imam Ghazali dipersetujui oleh Imam Rafi'i, bahawasanya makhraj ha tengah halaq wasatul halqi, dia masih lagi termasuk dalam hak batin. Tapi Imam Nawawi tak. Imam Nawawi berpandangan makhraj ha termasuk dalam hak zahir. Jadi berlaku khilaf. Jadi dalam bab pokok dia ada khilaf yang panjang lah. Jadi ketika berlaku khilaf, sebenarnya kalaulah khilaf itu di antara khilaf ulama mu'tabar, kita boleh ambil dia pandangan mana-mana ulama mu'tabar. Tetapi kita kena ingat, keluar daripada khilaf itu adalah hak yang digalakkan. Jadi elokkan daripada telang hak sekiranya hak saat itu keluar sampai kepada hak zahir. Sebab dia bersebut beberapa pandangan. Sebab ada sebahagian orang diuji dengan hak yang mana yang menyusahkan dia, kalau pakai menyusahkan dia, maka dia orang tersebut dia usaha dah untuk tidak telang hak, tapi dalam hal-hal tertentu payah, maka boleh dia mengambil pandangan yang mengatakan tidak batal puasa. Sehingga ada sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i yang kemudian, Syekh Ismail Zain nama tak silap ingat, dalam kitab beliau dia kata bab pokok ni dibincang hanya tafaquhan sahaja. Maksudnya dia hanya bincang dalam daripada sudut pandangan fiqh, tapi daripada sudut pengamalan dia kata tidak batal puasa. Sehingga ada sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun, jelas kita cerita tadi, walaupun ada khilaf, namun sebaik-baiknya kita ambil pandangan yang paling kuat, lebih menjaga ibadat puasa kita. Kemudian, wa usuli ma'il madmadati ila al-jawf in balagha fi ghairi najasah, dan dengan sampai air berkomor kepada rongga jika mubalaghah lah dia pada selain jika berkomor secara berlebihan ketika tiada najis. Okey, baik. Jadi kita bab komor ni, kita kena cerita dulu, kita kena buat perincian dulu bab komor. Dia ada kala komor ni ditutup, ada kala komor ni tidak ditutup. Komor yang ditutup adalah komor ketika kita berwuduk, patut komor ketika kita mandi wajib. Kalau kita berwuduk, kita mandi wajib, ditutup kita berkomor. Sunat kita berkomor. Sunat dia benda yang ditutup. Okey, baik. Satu. Yang keduanya, sunat juga kita mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Berlebih-lebihan dalam berkomor. Maksud mubalaghah gini, kita masukkan banyak air ke dalam mulut, ataupun kita letak air dalam mulut, kita buat-buat, itu maknanya mubalaghah. Mubalaghah pada ketika berkomor, hukum dia disunatkan. Sama juga mubalaghah pada ketika masuk air dalam hidung. Sunat. Kata Rasulullah SAW, wa baligh fil istinsyaq, hendaklah kamu mubalaghah pada istinsyaq, masa air hidung. Illa an takuna sha'iman, melainkan kalau orang puasa jangan mubalaghah. Rasul larang orang puasa mubalaghah. Okey, baik. Kita komor masuk air ke hidung. Hak ni sunat bagi orang yang berwudu, orang yang mandi wajib, sama ada puasa ataupun tidak. Manakala mubalaghah pada ketika berkomor dan masuk air ke hidung, bagi orang yang tidak berpuasa sunat dia mubalaghah. Bagi orang yang berpuasa makruh mubalaghah. Okey, baik. Selagi kita kena bincang pula orang yang ada najis dalam mulut, maka kena basuh untuk membersihkan mulut dia. Kerana di antara syarat solat adalah suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat solat. Jadi orang yang ada najis dalam mulut, dia kena basuh. Cara basuh najis dalam mulut, dia kena mubalaghahkan air. Banyakkan air, biar rata air dalam. Jadi maksudnya mubalaghah pada basuh najis yang berada dalam mulut adalah ditutup. Okey, selesai bab ni. Kita bincang dalam tadi kan, hak mana komor ditutup, mana komor tidak ditutup. Ketika kita melakukan komor yang ditutup, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba tertelang air, ia tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau kita melakukan komor yang tidak ditutup, tiba-tiba tertelang, maka batal puasa. Okey, aku ulang sekali lagi. Kita ambil air, kita komor, sengaja telang, waktu jelas batal puasa. Kita ambil air, kita komor, sengaja telang, waktu batal puasa, waktu jelas. Sekarang ni bukan kita nak bincang hak yang sengaja telang, kita nak bincang hak tertelang. Adakah tertelang air ia membatalkan puasa? Kata ulama kena tengok. Tertelang saat itu dalam bahasa istilah ulama tawallud, maksudnya tawallud lahir
terjadi dari kerana kita melakukan perkara yang dituntut ke, ataupun kerana kita melakukan perkara yang dilarang. Kalau tertelang kerana melakukan, tertelang itu terjadi, lahir, berlaku dari kerana kita melakukan perkara yang dituntut, maka ia tidak membatalkan puasa. Kita, mulut kita najis, kita buat korok. Jadi apabila mulut najis, kita nak basuh, kita kena masukkan banyakkan air. Sunat kita mubalarah. Masa kita nak basuh najis, sedangkan basuh najis ditutup dan mubalarah pada basuh najis ditutup, masa kita buat gok, tiba-tiba orang kecoket dekat belakang. Okey, tertelang tu baik. Sebagai contoh, tertelang. Adakah batal puasa? Tidak. Kerana dia tawallud. Apa tawallud? Lahir daripada melakukan perkara yang dituntut. Okay, baik. Tinggal lagi komo yang tidak dituntut. Tiba-tiba tertelang, hak tu batal. Walaupun tertelang, sebab ia lahir daripada dia melakukan perkara yang tidak dituntut. Baik. Itu maksud dan batal puasa dengan masuknya air berkomo ke dalam rongga jika berkomo secara berlebihan ketika tiada najis. Kalau ada najis, atau tempat lain. Baik, kemudian pada muka surat berikutnya, wa bi ghairi mubalaghatin min madmadatin li tabarrudin aw rabi'atin aw amal. Dan batal puasa jika berkomo tanpa berlebihan. Komo biasa je, tapi untuk menyejukkan, saja-saja untuk sejuk. Sebab dia tu tidak ditutup pun. Atau berkomo kali keempat, dia 3 kali dia sunat. Kali keempat tidak ditutup dah. Atau bermain-main, saja dia main. Macam yang buat contoh sebelum ni, kini main. Kita masjid ada kodok. Jadi orang tua-tua yang bagi masjid ni memang saing jap kecil lagi. Memang nakal, sama-sama nakal jap kecil. Jadi mu kena, aku kena. Tengok guru dia bagi dia pun dia semua kawan dia. Dia masih lagi ingat buah-buah kecil dia. Jangan main. Dia sebab dia kawan rapat ni. Jangan main gurau. Ingat orang tua tak gurau nano macam budak dah. Ada juga. Ada juga. Abang itu sekali. Dan nak cerita, orang tua gurau nakal. Masa tu ada jabat agama maram atau apa kuliah subuh di satu tempat pendalaman. Rasanya masjid tu jarang. Jadi cerita lama tau, jarang kuliah sini. Jadi sebab kita tahu jarang kuliah saat itu, nampak ahli Korea saat itu ada je kuliah ni. Mungkin betul dah pilihan jabat agama buat lagu tu. Okey, lihat tu. Apa kuliah aku tadi? Dia kan dengung duduk atas pagar masjid. Mari geng-geng dia. Dia duduk gagal-gagal kat belakang. Kata penyakit muda-muda kecil-kecil ada lah. Dua-dua dah. Cekor situ, cekor sini. Tu ganang budak-budak tu. Tapi oleh kerana jak kecil tu main gitu, sampai dekat abang tu guru. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak cerita kan ni kita nak contoh je ni. Kita nak contoh. Jadi dia memang dia gurau semua tak. Tengok kawan dia bagi orang sedar dekat dengan kolor ni, fok dalam mulut air main semua orang tiba-tiba telang. Awak komo kamu tidak ditutup ketika awak sedang berpuasa. Sebab awak main. Tiba-tiba tawallud lahir, terjadi. Masuk dalam rongga kerana melakukan perkara yang tidak ditutup. Maka batal puasa awak. Itu maksudnya. Batal puasanya jika berkomo tanpa berlebihan untuk menyejukkan, atau berkomo kali keempat, ataupun bermain-main. Kemudian la bil akli mukraha. Cuma dalam nota kaki tu ada tulis satu isu yang boleh kalau kita baca sikit. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi ada menyebut jika seorang yang berpuasa meletakkan air dalam mulutnya ketika ada tujuan seperti ingin menyejukkan diri, kemudian air itu turun sendiri ke dalam rongganya tanpa perbuatannya, maka ia tidak membatalkan puasa. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Imam Qalyubi, yang dimaksudkan oleh Imam Qalyubi. Sebab kalau tengok atas tu dia kata kalau kita masukkan air dalam mulut untuk menyejukkan, maka perbuatan tu tidak ditutup, kalau telah batal puasa. Tapi Imam Qalyubi kata tak batal puasa. Mungkin kalau sekiranya ada tujuan. Okey, mungkin maksud Imam Qalyubi rahimahullah subhanahu wa ta'ala adalah orang tu dia rasa panas. Dia rasa panas. Jadi apabila rasa panas,
maka meletakkan air dan mulut tujuan untuk menyejukkan, di situ ada keperluan. Maka bila ada keperluan, maka ia tidak membatalkan puasa. Dan pernah Nabi SAW dalam ketika sedang berpuasa panas sangat, Rasulullah SAW jiwa air atas kepala. Rasulullah jiwa air atas kepala. Baik. Kemudian wa bitabayyunil akli nahara, batal puasa jika ternyata makan pada siang hari. Baik. Dan dengan nyata makan pada siang hari, maksudnya nyata makan itu, perbuatan makan itu berlaku pada siang hari. Maksudnya dia siang ni maksudnya start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, itu makna siang. Jadi dia ingat malam hari dia pun sahur, makan. Lepas sahur dah pukul 7.30 dah aku sahur. Sahur gajah dia pukul 7.30. Jadi sebab silap, dia silap. Okey, nyata makan pada siang hari, batal puasa. Dosa dah, tak dosa. Sebab dibuat dalam keadaan tersalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah hukum kami sekiranya kami terlupa ataupun kami tersalah. Baik. Jadi disalah tu maka dimaafkan untuk dia. Kita dalam kaedah fiqh ada sebut ni, dalam kaedah fiqh sebab dia kait dengan hak yang kita bincang. Dalam kaedah fiqh sebut lagu mana? La ibrata bi-dhannil bayyin khata'. Tidak boleh dikira dengan dhann, dhanni sangkaan yang kuat, al-bayyin khata'u yang nyata tersalah. Sangkaan kuat yang nyata tersalah tidak boleh dikira. Maksudnya dah jadi sangkaan. Sangkaan tu dah pakai. Itu maksudnya. Dan bagaimana kita nak faham cerita ni dengan kaedah yang kita baca tadi? Orang tu masa dia makan, sangkaan kuat dia masih lagi malam. Tengok sangkaan kuat dia masih lagi malam, dia pun makan. Tiba-tiba ternyata sangkaan dia tersalah. Maka sangkaan kuat masih lagi malam tidak dikira. Maksudnya dianggap bukan dia makan pada malam hari berdasarkan sangkaan kuat dia, bahkan tengok kepada hakikatnya, iaitu dia makan pada siang hari. Sebab itulah puasa dia batal. Baik. Kemudian la bil akli mukraha, tidak batal puasa kerana makan dalam keadaan dipaksa. Dia makan sebab orang paksa dia. Jadi apabila cukup syarat paksaan, dia pun makan, tak batal puasa dia. Tapi kita cukup syarat paksaan, yang pertamanya orang yang memaksa, yang keduanya alat yang digunakan, yang ketiganya dia buat apa yang dipaksa sahaja. Yang pertama orang yang memaksa. Orang yang memaksa dia saat itu memang mampu untuk mendatangkan mudarat kepada dia. Kalau budak 4 tahun setengah umur paksa dia suruh makan, kecing dan luar dia dimakan, batal puasa dia. Sebab dia budak umur 4 tahun setengah mana mampu untuk mendatangkan mudarat. Budak 4 tahun setengah jadi lengan lagi. Boleh faham kan? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya mengguna senjata yang boleh memudaratkan kita. Kalau dia guna senjata tidak boleh memudaratkan, kalau sikit-sikit je, maka tidak. Kalau kita buat dia kok betul jadi paksa, batal puasa. Sebab ada bercampur sedikit ikhtiar pilihan kita ketika kita buat. Dia guna pembaring. Hanya tu je pembaring. Pembaring plastik pula kena dah sakit sikit kan pembaring situ. Budak umur 3 tahun kalau pembaring, umur 5 tahun, budak-budak sekolah pasti kalau kita pembaring panjang tu plastik yang budak ni sok mereka berdua. Jadi kita pembaring tu, awak kalau makan saya watang dengan pembaring. Makan ulang tu batal puasa. Dua. Yang ketiganya, dia buat sebagaimana hak yang dipaksa. Kalau dia buat bukan hak yang dipaksa, maka batal puasa dia. Sebab ada ikhtiar di sini. Ada pilihan dia. Kawan ni paksa minum air kosong. Tapi air kosong ada TOP. Mung kau nak minum air kosong ni, aku tikam tu. Orang semua minum faham air TOP dah dua. Contoh. Jadi di situ ada pilihan. Maka batal puasa. Baik. Itu maksud syarat paksaan. Kemudian
Al-khamis was-sadis was-sabi' al-Islam wal-naqa'u 'anil haidh wal-nifas wal-'aqlu fi jami'in nahar. Kelima, keenam dan ketujuh Islam. Orang kafir tak sah puasa dia. Ada sebahagian daripada orang Cina di tempat kita, musim bulan puasa dia puasa kau. Padahal tak masuk Islam. Mek puasa kau kata mek. Mek puasa kau. Jangan mek puasa. Dah tengok orang kampung puasa belaka. Tengok nakal lagi, siap buat makan untuk orang buka puasa di atas masjid. Ada setengah Cina di tempat kita. Hak gitu tu insya-Allah lah. Dah lama masuk Islam kalau gitu. Mungkin takut masuk Islam, takut mak dia bekeng, ayah dia bekeng. Dia ada kot tu nak masuk dalam Islam, tapi main mak dengan ayah bekeng nak buat ni kau. Adakah sah puasa dia? Tak sah kerana tidak Islam. Cuma kita orang Islam jangan larang dia puasa, biar ikut dia nak puasa. Yang pertama. Yang keduanya, orang Islam yang sedang berpuasa tiba-tiba jatuh kufur, mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan i'tiqad, batal puasa. Kerana antara syarat sah puasa mesti kena Islam. Antara syarat sah puasa lagi bersih daripada haid dan nifas sepanjang siang hari. Orang puang ni pak orang puang lah. Orang puang start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, bersih daripada haid dan nifas. Perempuan yang sedang datang haid, sedang datang nifas, tidak boleh dia berpuasa, haram dia berpuasa. Baik, perempuan yang sedang berpuasa tiba-tiba keluar darah haid, keluar darah nifas, batal puasa dia. Kemudian berakal sepanjang siang hari. Berakal sepanjang siang hari. Jadi bermakna kalaulah gila walaupun sekejap, maka batal puasa. Pada buku surat berikut dia, wala yadhurrul irmam was-sukru in afaqa lahdatan fi an-nahar. Tidak rosak puasa sebab pengsan atau mabuk sekiranya dia sedar sekejap pada siang hari. Bab pengsan dengan mabuk ini kita kena bincang supaya lebih jelas. Dalam bab tidur sepanjang siang hari tidur, ia tidak membatalkan puasa. 2 malam dah tidur. Sebab dah sambung raya ni, malam malam siap dah buat kuih tu. Kuih ni macam-macam kuih lah. Kuih bunga durian, bunga sawi, buat belaka dah malam lagi. Siap dah. Pukul 4 pagi baru siap. Lepas tu 4 pagi pula duduk siap. Nak buka puasa pula, nak buka puasa, nak sahur pula Dah tidur dah mana tu. Siap hari, jahit buruk pula. Lasir dah siap lagi. Baju raya dah siap lagi. Kita cerita contoh kat puang kan. Malam kedua letih, tak tidur pula malam kedua. Malam ketiga tak tidur juga sampai lepas masa waktu sahur tu, letak pada sedar-sedar garing. Contoh, tapi malam tu dia niat aku nak puasa esok hari, tapi dia tidur start daripada sahur sampai ke garing. Bunyi orang bang, tapi orang bang cerah. Ingat ke orang bang subuh, rupanya orang bang garing dia. Baik, ni kita buat contoh dia. Kerana puasa dia sah. Tidur sepanjang siang hari sah puasa. Ia tidak membatalkan puasa. Cuma bab solat tu bab lain lah. Waktu wajib kena Allah lah. Waktu je dah. Gila walaupun sekejap. Sekejap je gila, batal puasa. Sekarang ni ulama fiqh bincang pula bab pengsang dengan mabuk. Pengsang dengan mabuk, kita nak samakan dia dengan tidur ke, atau nak samakan dia dengan gila? Kalau samakan dengan tidur, jadi bermakna kita sama benda yang berat dengan benda yang ringan. Sebab tidur dia lebih ringan daripada pengsang. Maka tak boleh nak sama lagi. Kalau kita nak samakan dia dengan gila, jadi kita bersama benda yang ringan dengan benda yang berat. Sebab gila dia berat. Jadi nak sama juga dia dengan gila. Maka ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i dikatakan kepada pengsang dengan mabuk ni, hukum dia di antara tidur dengan gila. Gila walaupun sekejap, batal puasa. Tidur sepanjang siang hari, tidak batal puasa. Okey, boleh faham? Pengsang dengan mabuk di antara tidur dengan gila. Maksudnya lah ke mana? Kalau tidur kalau pengsang sepanjang siang hari, batal puasa. Tapi kalau tidur sepanjang siang hari, tidak batal puasa. Orang tu pengsang bermula pukul 10 pagi, tengok dia puasa pengsang. Senyap pengsang. Pukul 8 baru sedar. Puasa dia pada hari tersebut sah. Tak ada masalah. Sama juga orang mabuk. Yang contoh dia mungkin dia silap makan, tidak sengaja dia makan, silap makan makanan tertentu.
Mabuk. Oh, mabuk. Start daripada pukul 7, pukul 8, pukul 9. Seluar-luar jalan boleh disorang. Ada seluar-luar jalan boleh disorang. Jalan musim tang jalan. Baik. Tangga tak sampai lagi jatuh dah. Tak sampai lagi kat tangga jatuh dah. Dah mabuk kan. Tak sampai dak jatuh boleh bati tu. Kau mabuk. Tak lagi dua orang mabuk. Tak sampai pukul 9 sedar mabuk. Silap makan tadi ya. Jadi oleh kerana dia sedar satu bahagian daripada siang hari, maka puasa dia sah. Okay, baik. Kemudian wala yasihu shaum yaumil 'idain. Tidak sah puasa pada dua hari raya kerana di sana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyam yawmain, yaumil adha wa yaumil fitr. Rasulullah puasa pada hari raya haji dengan hari raya Aidilfitri. Hari raya haram, tak boleh puasa. Tapi kita kena ikut. Berarti mulai kita kena ikut waktu di tempat kita. Boleh faham tak? Ikut waktu di tempat kita. Kadang-kadang kita dengan negara sebelah hari raya berbeza. Mungkin kita balai awal sehari, dia lewat sehari. Mungkin kita lewat sehari, dia awal sehari. Boleh faham tak? Katakanlah ada negara raya hari Isnin, ada negara raya hari Selasa. Apabila kita kata dilarang berpuasa pada hari raya, dah adakah dilarang pada hari Isnin dan Selasa ataupun salah satu? Jawapannya salah satu. Dan salah satu kira mana? Kira hak yang di tempat kita berada. Saya ada di Malaysia, maka larangan puasa untuk saya berdasarkan hari raya ketika saya berada di Malaysia. Saya di Mekah, maka larangan puasa pada hari raya berdasarkan hari raya di Mekah. Alasan dia bila? Alasannya di sana ada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun." Puasa itu adalah pada puasa pada hari kamu berpuasa, orang ramai berpuasa. Manakala hari raya adalah hari yang orang ramai berhari raya. Ketika kita berada pada satu tempat, maka kita adalah salah seorang daripada orang tempat tersebut. Hukum yang ada pada tempat tersebut kena pada kita. Hukum yang duduk tempat lain tidak kena pada kita. Okey, boleh faham kan? Ya tak dia? Dah nak ikut Mekah. Payah lalu kalau kita nak ikut Mekah. Memanglah Mekah tanah suci, tapi awak tak boleh nak ikut dia, nak ikut waktu tak boleh. Kalau nak ikut waktu sudah, tak boleh semayang pukul 12.30 kita dah sini. Mekah lewat lagi masuk Zuhur. Tikah 5 jam. Kita pukul apa kalau Mekah sekarang ni kita pukul 3.30, pukul 2.30, 1.30, 12.30, pukul 10.30. 10.30. Kita Jumaatan dia Jumaat lagi dia. Kita kena ikut waktu kita. Sebab kena ikut waktu Mekah je. Sebab waktu kita berbeza. Itu kita kena faham. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ayyamit tasyriq. Begitu juga tidak sah puasa pada hari-hari tasyriq. Hari tasyriq adalah hari 9, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Kerana hari tasyriq adalah hari makan dan minum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurb. Hari tasyriq adalah hari makan dan hari minum. Kemudian walan nisfil akhir min Sya'ban illa liwir. Tidak sah puasa pada separuh terakhir bulan Sya'ban kecuali kerana wiri. Kerana wiri ni benda yang dia buat sama, ada rutin dia sama dah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang berlaku perbincangan di kalangan ulama fiqh adalah puasa setelah daripada masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Sekarang ni kita berada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Kerana separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban adalah start daripada 16. Start daripada 16 masuk separuh yang kedua. Kenapakah ulama berbeza pandangan atau ulama berbincang tentang puasa setelah masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban? Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasum."
apabila separuh bulan Syaban, maka jangan kamu puasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa apabila masuk separuh daripada bulan Syaban. Cuma hadis idza tasafa Syaban fala tasumu, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama hadis sendiri, adakah ia ada hadis dhaif atau hadis sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis sahih, sebagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri adalah seorang tokoh dalam bidang hadis. Salah orang yang berkata Imam Syafi'i bukan tokoh dalam bidang hadis. Imam Syafi'i adalah tokoh dalam bidang hadis. Imam Syafi'i seorang yang alim dalam bidang hadis. Begitu juga ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah mereka membuat kajian, mengikut kajian mereka, bahawasanya hadis idan tasafa Sya'ban fala tasumu adalah hadis sahih. Apabila masuk separuh bulan Sya'ban maka jangan kamu berpuasa. Hadis tersebut adalah hadis sahih. Baik. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hadis itu adalah hadis sahih, maka bermakna kita dapat faham ada larangan berpuasa setelah masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Okey, satu. Di sana ada pula hadis yang tidak ada khilaf di kalangan ulama hadis bahawa hadis ini adalah hadis sahih, kerana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shawmi yawmin wa la yawmain illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Maksudnya, jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya, melainkan seorang lelaki yang telah biasa berpuasa maka tidak lari berpuasa. Jadi Rasulullah larang sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan awak berpuasa, jangan. Rasulullah larang. Lepas tu Rasul membuat perkecualian. Rasul kecualikan orang yang ada adat kebiasaan puasa. Boleh dia berpuasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, dia berada dalam separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, orang yang mempunyai adat kebiasaan puasa, boleh dia berpuasa pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Okey, jelas kan? Boleh? Kemudian, bagaimana kau penetapan adat? Sani kita kata orang yang punya adat. Bagaimana kau penetapan adat? Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, wa tathbutul 'adatu bi madha. Sabit adat dia sekali. Maksud dia sabit adat dia sekali. Apabila sekali dibuat, maka sabit dah adat dia. Contoh kita bagikan bulan Sya'ban 4 minggu. Kita bagikan bulan Sya'ban pada 4 minggu. Isnin kami minggu pertama, Isnin kami minggu kedua, Isnin kami minggu ketiga, Isnin kami minggu keempat. Jadi hak ni 2 minggu awal ni sebelum separuh yang kedua. Hak ni dalam separuh yang kedua. Okey, ketika dipuasa Isnin kami pada minggu yang kedua, maka sabit dah adat dia, maka diboleh puasa Isnin kami minggu yang ketiga dan boleh puasa Isnin kami minggu yang keempat. Okay, boleh faham kan? Kalau orang tu bukan masuk bulan Sya'ban jadi puasa Isnin kami, bukan. Bahkan memang selama geni pun setiap minggu dia puasa Isnin kami, maka tu jelas puasa Isnin kami telah tetap pada adat dia, maka dia boleh puasa pada Isnin kami minggu yang ketiga dan minggu yang keempat. Hak yang kita contoh pertama tadi tu, Isnin kami minggu lain dah pernah puasa pun, masuk je bulan Sya'ban, dia terus puasa Isnin kami minggu yang kedua. Maka bila dia puasa Isnin kami minggu yang kedua, sabit dan adat bagi dia, boleh dia puasa Isnin kami pada minggu yang ketiga dan yang keempat. Kalau dia puasa Isnin kami minggu pertama ni, sebelum dia pernah puasa, hak ni baru dia puasa Isnin kami minggu pertama. Tiba-tiba minggu kedua dia tidak puasa, tidak boleh dia puasa Isnin kami pada minggu ketiga, kerana adat sekali itu telah terputus dengan dia tidak melakukan ibadat puasa sebelum daripada Isnin kami minggu yang ketiga. Dan perkara ini disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, yang ana ada sebut di dalam nota kaki itu. Perincian hukum ini boleh dilihat dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dalam Syekh Ibn Hajar
Al-Haytami. Cuma anda datangkan terjemahan, datangkan teks saja. Okay, kemudian au nadrin ataupun nazar. Jadi nazar, boleh puasa nazar boleh dilakukan pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Atau qada. Dia nak ambil lagi qada, dia nak qada sekarang ni. Boleh, tak ada masalah. Moci-moci sebelum daripada tidur dia dengung solat. Oh adalah di 3 hari aku nak qada. Sedangkan masuk separuh yang kedua dah yang bulan Syaban. Boleh ke tak dia nak qada? Boleh. Tidak menjadi masalah, boleh dia qada. Ataupun kafarah. Kafarah ni maksud dia kafarah. Puasa kerana kafarah. Mungkin kafarah sumpah. Puasa kerana kafarah sumpah. Dia bersumpah, dia langgar sumpah dia, maka ada kafarah dia. Ataupun kafarah dia lagi kafarah bunuh. Dia langgar orang sampai ke mati orang. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Walaupun tidak sengaja, kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah zihar, dia menyamakan isteri dia dengan, dia mengharamkan isteri dia ke atas diri dia dengan cara dia menyamakan isteri dia dengan mahram dia. Maka wajib dia kena bayar kafarah yang dikenali sebagai kafarah zihar. Maka boleh dilakukan pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Awasli ma ba'da nisfi bima qablahu, ataupun menyambungkan apa yang selepas separuh Syaban dengan apa yang sebelumnya. Jadi pada hari ke-15 dia puasa, maka dia boleh puasa pada hari ke-16 sebab dia sambung. Dia bukan khusus, dia bukan mengkhususkan puasa sunat pada hari ke-16, bukan dia puasa dah sebelum ni. Dia kalau puasa 15, boleh puasa 16, boleh puasa 17, boleh puasa 18. Kalau dia tinggal puasa 19, tak boleh dia nak puasa 20. Kalau dia sambung sampai ke 8, boleh dia puasa. Maka itu maksud sambung puasa dengan hak yang sebelum daripada separuh dengan hak yang separuh yang kedua. Baik. Kemudian faslun fi man yajibu alaihi shaum, pasal pada menyatakan mereka yang wajib berpuasa. Tidak cerita syarat wajib berpuasa. Syurutu man yajibu alaihi shaum Ramadan al-aqlu wal bulugh wal islam wal iqaqah. Maksudnya syarat bagi orang yang wajib puasa Ramadan ialah yang pertama berakal. Orang ini tak wajib puasa. Tak wajib puasa secara tunai dan tidak wajib juga secara qada. Masuk bulan Ramadan, dia gila, dia wajib puasa. Patut-patut dia sembuh daripada gila. Adakah wajib dia qada balik puasa yang ditinggalkan di zaman gila dia? Tak wajib. Yang keduanya adalah balik. Kanak-kanak dah wajib puasa. Tak wajib tunai, tak wajib qada. Kanak-kanak dah wajib puasa. Lepas daripada dewasa lagi, adakah wajib dia kena qada balik ke puasa yang ditinggal zaman kanak-kanak dia? Lepas daripada balik, jawapannya tak wajib dia qada balik. Yang ketiganya Islam. Orang kafir tak wajib puasa. Orang kafir tak wajib puasa. Tidak wajib tunai dan tidak wajib qada. Orang kafir apabila menerima Islam, tidak wajib dia qada balik segala puasa yang ditinggalkan di zaman kuburnya. Wal iqaqah, berkemampuan. Orang yang tidak mampu tidak wajib berpuasa. Kemudian wa yu'maru as-sabiyyu bihi li 7 wa yuqrabu ala tarkihi li 10 in ataqah. Dan wajib disuruh kanak-kanak berpuasa ketika umurnya 7 tahun dan dipukul kerana meninggalkan puasa ketika umurnya 10 tahun jika dia mampu berpuasa. Okey, baik. Kanak-kanak. Sebelum daripada ni, banyak jugalah penulisan-penulisan yang tersebar dalam Facebook yang mengkritik dengan kritikan yang tajam terhadap sebahagian daripada ibu bapa yang memaksa anak berpuasa. Oh, kata sayang untuk orang kalau suruh mayang dah sabung, dia suruh puasa. Tapi yang suruh buat duduk, dah suruh puasa. Baik. Mengikut pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan pagi tadi kita cerita dah mukadimah mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab mu'tabar. Usul mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mazhab Imam Syafi'i didokong oleh ramai di kalangan ulama fiqh, ulama hadis dan ulama tafsir. Mazhab Imam Syafi'i diamalkan berkurung-kurung lamanya, bermula daripada Imam Syafi'i sehingga sekarang. Dan ada tambah sikit lagi. Serangan terhadap tamadhub, khususnya 100 tahun ke belakang ini cukup kuat. Serangan kepada bermadhab cukup kuat, dengan bermacam-macam alasan untuk menjauhkan umat daripada bermadhab, daripada taklid kepada bermadhab.
Tetapi ternyata semuanya gagal. Sampai sekarang gagal. Bahkan pada hari ini telah timbul pula daripada ulama-ulama daripada Timur Tengah sendiri, hak yang cukup pula menghidupkan bermazhab. Ada hak yang menghidupkan bermazhab dengan mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Ambil contoh sebagai contoh. Antara ulama Buddha hak yang cukup masyhur di dunia sekarang ni, maksudnya orang menjadikan dia sebagai rujukan, Dr. Labib sebagai contoh. Sehingga kan kementerian di Kuwait ambil buku-buku Dr. Labib ni untuk dijadikan silibus sekarang ni. Jadi maksudnya serangan-serangan kepada tamadun daripada dalam, daripada luar tidak berjaya. Ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang kita dah cerita, antara pandangan mu'tabar adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya kanak-kanak apabila berusia 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengira tahun Islam, cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8, tamyiz 2, mampu, maka diwajibkan kepada ibu bapa suruh dia berpuasa. Okey, baik, jelas kan? Apakah sandaran mazhab Imam Syafi'i? Sandaran mazhab Imam Syafi'i yang pertamanya adalah qiyas. Kalau kita kepada usul yang diterima dalam mazhab Imam Syafi'i antaranya qiyas. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'marus sabiyyu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin. Hendaklah kamu suruh anak-anak kamu mengerjakan solat ketika mereka berusia 7 tahun. Apabila anakmu umur dia 7 tahun, mu kena suruh dia solat. Maka diqiyaskan puasa di atas solat dengan syarat penambahannya adalah mampu. Ketika anak awak mampu, umur dia 7 tahun, masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam, dia mumayyiz, maka diwajibkan kepada ibu bapa semua anak dia berpuasa. Ada tak contoh daripada pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat? Jawapannya dia ada. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Rubai' binti Muawid. Hadis ini adalah hadis sahih. Rubai' binti Muawid menceritakan ketika diwajibkan kepada kami puasa pada hari Ashura, maka kami berpuasa dan kami menjadikan sibyanana, maksudnya kami menjadikan wa kunna nusawwimu sibyanana, anak-anak kecil kami suruh dia berpuasa. Wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ilm atau kama qala, kami jadikan untuk anak-anak kami mainan daripada ilmu. Ni siapa kata ni? Rubai' binti Muawid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami jadikan permainan daripada bulu. Ketika anak-anak kecil kami menangis kerana makanan, maka kami bagi permainan ini sehingga pada waktu berbuka puasa. Dan ada contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan kita kata, betul juga sebab kita boleh emosi kan. Betul juga sayang budak-budak bawa beg berat manan balik sekolah, semua puasa pula. Zoling buat apa? Ada siapa kata zoling buat apa? Suruh anak puasa. Sabar-sabar, nanti dulu, jangan gaduh. Mu kata zoling. Yang pertama sekali, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, suruh berpuasa sekiranya cukup apa syarat? Cukup 3 syarat. Kalau anak kita tidak mampu, kita tak mampu anak kita ni, tengok uri dia. Kalau angin kuat-kuat, kita limbang takut dia main luar, takut terbang. Contoh kita kata, tu dah apa dah. Tapi kalau anak kita tak ada masalah pun, tak ada masalah pun, apa nak cerita anak aku seorang nombor 2 tu dia guru je, nama Muhammad. Boleh puasa ke tak dia ni. Kita tengok je, dia tengok boleh puasa. Boleh ada kan, boleh puasa, tak ada masalah pun kan. Baik. Jadi kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntutan kepada ibu bapa supaya menyuruh anak berpuasa ketika cukup 3 syarat tadi, itu adalah pandangan ulama utama. Jadi kalau kita nak ambil pandangan yang lain pun tidak menjadi masalah. Di sana memang ada pandangan yang kedua. Tapi janganlah kita menghukum zalim pandangan yang diamalkan di tempat kita. Itu sebenarnya adalah salah kalau kita hukum zalim pandangan tersebut. Apatah lagi ada contoh yang dilakukan oleh para sahabat tentang perkara ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fi ma yubihul fitr. Fasal pada menyatakan perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Jadi kalaulah berlaku perkara ini, maka boleh kita berbuka puasa walaupun pada asalnya puasa itu diwajibkan kepada kita. Wa yajuzul fitru lil marad alladhi yubihu at-tayammum. Dibolehkan berbuka kerana sakit yang membolehkan bertayamum. Ni kalau orang yang dah biasa belajar kitab ni, payah nak faham ni. Kait puasa dengan tayamum kat mana pun dia kata. Ulama fiqh kata harus berbuka puasa kerana sakit yang mengharuskan tayamum. Benda kait dengan tayamum kan? Okay, gini. Kita bincang bab tayamum sikit. Lepas tu nanti kita masuk dalam perbincangan bab puasa. Dia tayamum ni adalah ganti daripada mandi wajib, ganti daripada wudu. Tengok itu kan? Orang yang boleh bertayamum dua. Kerana yang pertamanya kerana tak ada air. Yang keduanya kerana sakit. Sakit tertentu mengharuskan kita bertayamum. Yang pertama, kalau saya guna air, maka boleh mati saya. Maka ketika itu jangan awak guna air. Awak nak sembahyang, awak kena tayamum. Wajib awak kena tayamum. Tidak boleh awak guna air. Haram awak guna air. Okey, sama juga. Kalau saya berpuasa mati saya, maka awak kena berbuka. Yang kedua, kalau saya guna air, hilang manfaat anggota saya, lupuk dan seumpamanya, maka awak tak payah guna air, awak tayamum. Sama juga, kalau saya puasa, hilang manfaat anggota saya, maka awak berbuka. Boleh berbuka. Kerana awak ada sakit yang mengharuskan tayamum. Yang ketiga, kalau saya guna air menyebabkan sakit saya bertambah. Sekarang ni duduk level 3 tau. Guna air jadi level 5 semula. Awak tak payah guna air, tayamum. Okey, sama juga dalam bab puasa. Kalau saya berpuasa menyebabkan penyakit sakit saya bertambah, meningkat. Hak yang duduk level 2 jadi level 4 sebagai contoh. Maka awak tak payah puasa. Awak boleh berbuka. Okey, macam lagi. Kalau saya guna air menyebabkan lambat sembuh. Hak sepatutnya 2 hari sembuh jadi seminggu sembuh. Maka awak tak payah guna air, awak tayamum. Okey, sama juga. Kalau saya berpuasa menjadikan penyakit saya lambat sembuh, maka awak tak payah puasa. Kan ada orang terpaksa kena makan ubat 2 jam sekali. Kau lepas dia contoh lah, kita kata 3 jam sekali, 4 jam sekali. Kalau nak makan ubat lambat sembuh, maka untuk awak, walaupun awak boleh puasa, tapi oleh kerana nak sembuhkan penyakit awak, maka boleh awak makan ubat. Tapi lepas daripada tu awak kena qada lagi dah. Baik. Jadi setiap sakit yang mengharuskan tayamum, ia juga mengharuskan kita berbuka puasa. Kemudian walil khaifi minal halak wa li ghalabatil ju'i aw al 'atash. Harus berbuka bagi orang yang takut binasa. Kalau dia puasa nanti dia boleh buka, bukan wajib dia berbuka. Harus juga berbuka kerana terlampau lapar dan haus. Lapar sangat, dahaga sangat, maka boleh dia berbuka. Tapi lepas pada itu dia kena qada balik puasa dia. Walil musafiri safaran tawilan mubahan in tara as-safaru ba'da al-fajr. Begitu juga harus berbuka bagi orang yang musafir dengan safar yang jauh, dan diharuskan mereka jika berlaku safar setelah terbit fajar. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang bermusafir tidak wajib berpuasa apabila cukup 3 syarat. Syarat yang pertama, permusafiran jauh, 2 marhalah ke atas. Kalaulah daripada Kesung ke Belanda Kuala, tu tak boleh nak buka puasa. Kesung ke Belanda Kuala je. Dekat aja Belanda Kuala Kesung. Yelah, 5 minit kot kan. Lebih kurang lah. Tapi dekat dah sampai pun 2 marhalah. Berapa kilometer daripada Kesung sampai ke Belanda Kuala? 10. 15 kot. Lebih kurang kan? Dekat je kan? 5 kilo orang dah apa dah dekat. Aku tak 15 dulu. Sama mesti yang bawa kan, apa kan dia ni, dia rasa jauh. Jadi dekat aje. Ada dibuka puasa sebab dekat. Okey, dia yang pertama. Yang keduanya, permusafiran yang harus. Kerana berbuka ini adalah rukhsah, kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Setiap kelonggaran yang boleh diberikan oleh syarak tidak dapat dicapai dengan cara kita melakukan maksiat kepada syarak. Kita di sana ada kaedah fiqh menyebut ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi. Rukhsah syarak tidak dapat dicapai dengan maksiat. Baik, yang pertama perjalanan itu perjalanan yang harus. Yang ketiganya yang pertama yang kedua. Yang ketiganya adalah bermula daripada keluar fajar awak bermusafir tau.
Kalau kita nak bermusafir pada pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi, masa keluar fajar masuk subuh kita masih duduk kampung, untuk hari itu tidak boleh kita berbuka puasa. Okey, saya buat contoh. Katakanlah di bulan Ramadan, kita nak pergi ke Lumpur. Contohlah, kita keluar daripada rumah pada pukul 10 pagi, kita tolong sampai pukul 4 petang. Ini contohlah. Lepas tu esok kita nak balik. Untuk hari ini tak boleh kita berbuka puasa. Sebab dia, sebab pada permulaan awal siang hari kita tidak bermusafir lagi. Katakanlah hari ini hari Jumaat. Dia contoh pada bulan Ramadan. Oleh kerana siang hari itu kita duduk kampung, diwajibkan kepada kita puasa. Apabila kita bermusafir, boleh kita berbuka. Jadi untuk hari itu telah berhimpun di antara yang mewajibkan dan yang mengharuskan kita berbuka. Maka dibenarkan yang mewajibkan kita berpuasa berbanding dengan yang mengharuskan kita berbuka. Ini kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kita duduk berlumpur. Esokkan kita nak balik kampung. Jadi esokkan tu boleh kita berbuka. Sebab bermula daripada keluar fajar kita telah bermusafir. Sebab kita duduk berlumpur sekejap je kan. Itu contoh. Orang yang bermusafir boleh dia berbuka puasa bila cukup syaratnya. Namun boleh juga dia berpuasa. Di antara berpuasa dengan berbuka puasa, manakah yang lebih afdal bagi dia? Saya dia musafir, boleh saya buka puasa, tapi saya nak puasa pun apa? Dah hantar dulu tu mana boleh comel. Okey, kata ulama kita tengoklah ke mana. Kalaulah berpuasa itu tidaklah menyusahkan dia, maka lebih afdal dia berpuasa, kerana lebih cepat dia membebaskan tanggungan dia daripada kewajipan. Sebab kalau dia tak puasa, tetap wajib dia kena qada. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh gini lah, kita buat contoh. Orang puang, dia musafir dengan tok lelaki dia. Orang puang ada letih, musafir. Duk ekor tak ada, rumah tak ada ekor. Masuk dalam kereta ada ekor. Tok lelaki dia start kereta, dia pun duduk tepi. Tarik tali pinggang, buka headset sekejap, ngantuk, tidur. Kau tidur. Sampai tu tepat sampai. Oh sampai dah. Sampai dah. Lelaki dia akan tarik janggut. 8 kali tarik janggut, ngantuk nak. Tepuk situ, tepuk sini. Dia kena dia. Jadi kan tak susah. Tu dah gitu kan, tak susah. Dia puasa, maka lebih afdal dia berpuasa. Tapi kalau susah dia berpuasa, kalau dia bermusafir, maka lebih afdal dia berbuka. Nak pergi kelumpur, pukul 10 tolok daripada rumah, kereta warna pula. Buka ekor tu panas tu bin. Cermin, mampu pula cermin. Kereta lain tak ada dah. Lalu kau ada beraya pula. Bayangkan, panas dering pula. Warna tu. Berasap tadi. Tak ada sampai di Karok. Tak ada sampai di benda perasi je. Kelak-kelak dah lagu air. Susah dia puasa. Sebab cermin dia dah turun, ekor tak ada, tubik ekor panas dari muka tu. Jadi lebih mudah dia berbuka berbanding dengan berpuasa, maka lebih afdal dia berbuka berbanding dengan berpuasa. Baik. Kemudian katanya wasawmu bis safari afdal. Wasawmu bis safari afdal illam yatadarrar bi. Maksudnya, dan berpuasa dalam safar itu lebih afdal sekiranya tidak jadi mudarat dengan berpuasa. Wa idza balagha as-sabiyyu aw qadima al-musafir aw shufiya al-marid wa hum sha'imun harama al-fitr wa illa ustuhibba al-imsak. Okey, baik. Dia kata bila kanak-kanak sudah balik, asal kanak-kanak dah wajib puasa, tiba-tiba kanak-kanak tu tengah dia puasa balik. Dan orang musafir sudah tiba di kampung. Orang musafir dia memilih untuk berpuasa. Atau orang sakit telah sembuh. Orang sakit dia telah memilih untuk berpuasa. Sedangkan mereka dalam keadaan berpuasa, maka diharamkan mereka berbuka. Sebaliknya jika mereka tidak berpuasa, maka ketika itu disunatkan bagi mereka untuk imsak. Imsak ni menahan diri daripada makan dan minum. Kita musafir, kita memilih untuk berpuasa. Contoh, sampai di Perasi, kawan kita buka belaka. Boleh tak kita nak buka? Boleh, sebab kita masih lagi bermusafir. Walaupun pada asalnya kita memilih untuk berpuasa. Okey, yang pertama. Yang kedua,
kita memilih untuk berpuasa. Orang makan pun biar aku nak puasa. Sebab aku lagi panggilnya payah bulan Ramadan. Sampai di rumah masih lagi kita berpuasa. Maka apabila sampai di rumah, tidak boleh lagi kita berbuka. Kanak-kanak tak wajib dia puasa. Cuma wajib ayah mak dia suruh dia puasa. Tiba-tiba kanak dia juru sikit lah. Orang juru, orang kesuri, orang baik-baik. Contoh, kemudian dia pun puasa. Tengah-tengah siang hari Ramadan tu dia tidur mimpi. Tubik air mani. Jadi bermakna balik. Lepas daripada balik, dalam keadaan dia berpuasa, tak boleh lagi dia berbuka puasa. Sama juga orang sakit. Orang sakit ni, orang kata tak apa lah yang puasa. Kata tak ada yang puasa, nak puasa. Apa pula nak puasa? Sebab dia skop sangat ada dia. Skop sangat. Saya rasa kalau saya mati dalam keadaan berpuasa, itu lebih tenang berbanding dengan mati dalam keadaan tidak berpuasa. Itu tujuan dia. Baik, dia memilih untuk berpuasa. Tiba-tiba baik. Lepas dia baik, suruh orang buat air teh, tak boleh dah. Awak kena meneruskan puasa. Mereka pada Allah tempat lain lah. Itu benda yang ingin dinyatakan oleh pengarang. Tetapi kata dia, kalaulah dia memilih untuk tidak berpuasa, bila sampai kapur, bila sembuh daripada sakit, kanak-kanak balik, sunat sahaja dibesar, tidak wajib dibesar. Orang ni dia memilih untuk tidak berpuasa. Sampai dia berasi, dia pun makan. Jam ramai-ramai situ menang puasa. Sampai di rumah, boleh tak dia nak makan ni? Kata ulama, boleh nak makan. Tak wajib dibesar. Sunat je dibesar. Jangan makan tepi jalan je. Makan tepi jalan orang puasa. Jadi fitnah pula kan. Baik. Kemudian wa kullu man aftara li ghairi 'udrin aw ghairihi wajaba 'alayhi al-qada' ba'da at-tamakkun illa as-sabi wal majnun wal kafir al-asli. Asal dah nak baca, kita berhenti sini dulu lah. Ustaz Bang suruh buka sesi soal jawab kan. Boleh kita pergi kepada sesi soal jawab sekejap Kalau sekiranya ada soalan. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas dakwah sesi ketiga pada tengah hari ini atau petang ini. Jadi insyaAllah kita buka sesi soal jawab. Tapi sebelum tu kita nak buat cabutan betul sikit. InsyaAllah kita jemput Ustaz Syed Amni untuk cabut 3 cabutan betul. Untuk hadiah pertama ni buku dah. Buku Firdaus Ustaz. 205 ada tak? 205 tak ada? Tak ada. $195 ada? 195 tak ada. Pak mana dah ambil lagi cabutan petuah ni boleh ambil luar dah atas meja pendaftaran. Pak ambil dah bagian dia dah lihat. $60 ada. Sila untuk bila masjid Bangku Tuan Muda. Satu dua lagi hamper ya. Hamper 76 apa ada? Ada buah ke? 76 tak ada? Tak ada? Ada? Ada Haji? Ada. Nama dia tidak.
188. 188. Ada? 188. Tak ada? Pasal ni berapa ni 76 lah. Tak ada? Bukan. Salah. 26. 26. Tak ada. 28. 28. Tak ada kan? Ada. Ada. Sila. Sila dia. Ini macam saya coba bagi tadi lah. Kita bagi belaka nombor catatan tua. Start daripada budak-budak sehinggalah yang paling dewasa lah daripada dua. Ada? 63. Tak ada. 38. Biasa orang puang ramai tu orang biasa. Hari ni baru seorang. 38. Tak ada? 142. 142. Ada. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamni di atas cabutan tuah yang telah disampaikan. Terima kasih. Jadi kita buka sesi soal jawab. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Sila. Kalau boleh cabar nama daripada mana, tentu sana. Okey, baik. Jadi soalan, terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aman Belaga sebagai pengurusi majlis kita pada hari ini. Berkenaan dengan soalan yang ditanyakan, pandai je kok dia. Dia kata muka sekat sikit-sikit nak cover soalan tu. Pandai tu. Okey, cerita je kan. Antara perkara yang membatalkan puasa adalah bersetubuh pada siang hari Ramadan. Ia membatalkan puasa. Orang yang membatalkan puasa dengan bersetubuh, sedangkan puasa itu diwajibkan ke atasnya, maka batal puasa dia. Dia berdosa, wajib dia kena bertaubat, wajib dia kena qada balik, dan wajib dia kena bayar kafarah. Kafarahnya yang pertama kena memerdekakan seorang hamba.
Kalau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia kena bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Soalan yang berbunyi tadi, minggu pertama dia telah membatalkan puasa dia dengan bersetubuh. Dah nak bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Minggu kedua sekali lagi pun. Gitu kan soalan dia kan. Okey, adakah dia kena puasa 4 bulan ataupun cukup 2 bulan? Gitu. Okey, jawapannya adalah wajib dia kena puasa sebanyak 4 bulan. 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Baik. Dan sebenarnya soalan ni bukanlah dibuat-buat. Benda ni memang berlaku semua. Saya duduk di Kredit Hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Pernah ada satu soalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sama 10 hari. 10 hari. Orang yang bertanya orang puan, orang lelaki. Orang puan tak ada benda. Orang puan tak wajib bayar kafarah. Orang lelaki kena bayar kafarah. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi kita buka lagi. Kalau puan ada soalan tak? Ustaz, kalau macam kafarah 2 bulan Ustaz, lepas tu tiba ada raya bayar kebab, kan ni nak puasa. Dia kena memilih hari-hari yang boleh dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wallahu a'lam. Jadi kita buka lagi soalan. Soalan Ustaz. Tadi Ustaz kata kalau dia berpuasa, satu hari tu ataupun tengah hari itu dia balik, lepas tu kena teruskan puasa. Mana puasa itu sah tak? Kalau berkurang tu. Okey. Soalan daripada moderator kita. Tadi kita bincang kalau orang tu kalau-kalau, lepas tu dia memilih untuk berpuasa, tiba-tiba tengah hari tu dia balik. Wajib dia kena meneruskan puasa dia dan puasa pada hari tersebut sah. Tapi balik yang menjadikan puasa sah itu adalah balik dengan cukup umur 15 tahun dan balik dengan keluar mani bukan disengajakan. Dia mimpi. Tapi kalau balik kerana mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun balik kerana keluar darah haid, maka puasa dia tidak sah. Dia dua perkara yang berbeza. Wallahu a'lam. Kita buka lagi soalan. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Dia semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang besar kepada mana-mana yang dikurniakan anak istimewa. InsyaAllah akan jalan yang besar. Kemudian anak kita tu okey, dia lambat sikit lah cakap, dia dipanggil dia lambat sikit kan. Kemudian pada tahun lepas tu dia dah puasa selama 7 hari gitu. Lepas daripada Ramadan kita suruh, tapi faham je lah orang yang ada anak kayu lambat sikit ni, kita suruh pun tama-tama dia puasa seorang kan. Tama-tama dia puasa seorang, jadi payah dia ikut sikit. Maka bagi dia tu hukum dia tidak sama lah dengan orang normal. Hukum dia tidak sama dengan orang normal. Jadi kalaulah dia tu berakal, walaupun lambat sikit, kita suruh jadi qada. Bagi kita qada tu tak apalah, tak ada masalah lah. Kita qada, kita suruh jadi qada. Dan ada sebahagian daripada keluarga disanggup berkorban, ada sebahagian daripada keluarga disanggup berkorban. Ketika mana nak suruh anak dia yang lambat sikit ni qada, habis keluarga qada lagi. Bukan habis keluarga qada, habis keluarga puasa lagi. Jadi ayahnya, mak dia, sebab dia kalau pakat puasa ni dia lain sikit. Betul tak gitu kan? Kalau pakat puasa, kalau suruh puasa seorang ni, maklumlah. Dok kata dia lah, kita pun kalau puasa seorang lambat kau. Orang pulang tak ada benda-benda, tak ada ekor OKU pun. Dia gini, dia sekarang ni kalaulah dok kati, dia ni bukanlah kita kata orang yang seperti orang biasa. Kita mengharapkan Allah Ta'ala bagi pengampunan kepada dia. Begitu Allahu a'lam.
Okay, kita buka lagi soalan. Ni ada soalan. Ada bahasa ni. Mau ambil tanya, kalau kena ambil kalau kena ambil darah bulan puasa, batal dah puasa. Dan kalau cocok insulin kerja mana, batal dah puasa. Dalam mazhab Imam Syafi'i, antara perkara yang dibincangkan adalah berbekam ketika sedang berpuasa. Adakah berbekam ketika sedang berpuasa yang membatalkan puasa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, berbekam ia tidak membatalkan puasa. Maka mengambil darah dia sama dengan berbekam. Sebagaimana berbekam tidak membatalkan puasa, begitu juga mengambil darah ia tidak membatalkan puasa. Cocok kecil mani kan? Cocok kecil mani kalau dalam mazhab Imam Syafi'i juga ia tidak membatalkan puasa kerana dia bukan masuk melalui manfaat maftuh, masuk melalui saluran yang terbuka. Allahu a'lam. Jadi kita buka lagi soalan. Silakan. Ustaz, tanya Pak, cara bayar video. Ni kira macam orang tua lah ni, dia tua dah ni, kira zaman muda dia tu. Tinggal puasa lama, maknanya kita letak tahun 2000 lah. Ni tahun 2025 tahun dia tinggal puasa. Jadi dia nak ganti puasa apa semua, diuzur apa semua dah, penyakit banyak kita gini semua. Jadi cara nak kadar bayaran dengan cara kira untuk bayar video tu lagu mana saya? Okay, baik. Contohnya seorang tua tu 30 tahun lah. Leni katakanlah dia dah buat dah puasa ni. Tapi bila ni Allah Ta'ala bagi kepada dia keinsafan. Dia sedar kesilapan dia dulu. Okey, itu satu nikmat yang besar lah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Cuma masalahnya dalam 20 tahun lepas tu dia tinggal puasa dan dia tidak qada puasa yang ditinggalkan. Pada asalnya wajib dia qada, tu pada asal wajib dia qada. Kalau dia tidak qada sehingga lampau tahun, maka wajib kena bayar fidyah, tapi tetap qada tidak gugur. Jadi qada tetap kena qada, lepas tu wajib kena bayar fidyah. Kalau sampai kepada 20 tahun dia tak qada, kira sampai tempoh dia mampu lah, jangan mampu tempat lain lah, sampai tempoh dia mampu. Maka video dia sehari telah berganda sehingga kalau 20 tahun maka 20 kali lah, 20 cukup lah atas hari itu berganda. Jadi setiap tahun tu berganda. Jadi kalau tahun yang 20 tu 20 kali berganda, tahun 19 kali 19 tahun ni, yang dekat tu 19 kali berganda, tahun 18 kali berganda. Ni pada tambah mazhab Imam Syafi'i. Tapi bukan semua orang ada kemampuan untuk bayar fidyah. Kalau ada orang kaya ataupun orang bukan orang kaya, dia orang kaya, tak ada masalah lah. Tapi kalau orang yang tidak kaya, maka ambil pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu tidak perlu ganda. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada orang yang kata ganda, ada orang yang kata tidak ganda. Allahu a'lam. Terima kasih. Jadi sebelum kita teruskan, kita buat cabutan tua dulu. Kita jemput Prof. Madya Dr. Hafizi bin Yusuf untuk cabut 3 cabutan tua, insyaAllah. Persilakan. Untuk yang pertama ni kita buat cabutan tua buku ni dulu dah. Buku 40 hadis yang ditulis oleh Ustaz. Nombor 7. Ada nombor 7? Kalau mari awal ada ni. Sila. Lepas ni hamper selah. Nombor 2 ni mesti sejik. Dapat nak bagi promosi lah. Lepas tu cabutan untuk kuih raya.
128. 128. Ada? 128. 128. 128. Tak ada? Tak ada. 152. 152. 152. Ada, sila. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hafizi di atas hadiah yang telah disampaikan. Jadi kita buka soalan sekejap lagi. Ada tak? Ada soalan tak? Sila. Apakah cuci darah pada siang hari Ramadan dia membatalkan puasa? Dalam bab ini sebenarnya ulama kontemporari berbeza pandangan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, ia tidak membatalkan puasa kerana ia bukan masuk melalui saluran yang terbuka. Wallahu a'lam. Jadi kita buka lagi soalan. Sila. Baik, terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Walis Rizal. Allah Subhanahu wa taala waffaqahu lima yuhibbu wa yardah. Yang mana soalan beliau ni bukan soalan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, soalan mengikut pandangan mazhab Maliki. Iaitu orang puang pada malam pertama dia telah niat sebulan. Tiba-tiba tengah Ramadan dia datang haid. Apabila suci daripada haid nanti, adakah dia mesti kena berniat semula ataupun memadai niat hak yang dulu? Okay, jawapan dia mengikut pandangan mazhab Maliki, niat puasa sebulan bagi perempuan itu telah terputus dengan datang haid. Sebab apabila datang haid, maka tidak boleh dia berpuasa. Sedangkan satu niat untuk Ramadan itu harus bagi perempuan tersebut, memadai bagi perempuan tersebut ketika mana puasa itu wajib dilakukan secara berterusan. Macam bagaimana yang kita baca dalam kitab Mukhtasar Khalil tadi dalam kitab mazhab Maliki menyebut waqafat niyatul lima yajibu tatabu', memadai satu niat bagi puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Okey, kemudian apabila dia mengalami suci, wajib perempuan tersebut kena memperbaharukan niat dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki wajib perempuan tersebut memperbaharukan niat. Ketika mana dia memperbaharukan niat, memadai satu niat untuk hari yang berbaki. Ini dinyatakan dalam beberapa kitab. Antaranya dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani ala Risalah Ibn Abi Zaid. Dikatakan kepada wa inda sihhatil marid wa qulubil musafir yakfihi maniyatun lima baqi kal haid tadhur was sabiy yablughu fi athna'i shaum wal kafir yuslimu fi athna'i syahr. Ketika mana telah sihat orang yang sakit, pulangnya orang bermusafir, maka memadailah bagi keduanya satunya untuk hari yang masih lagi berbaki. Sebagaimana perempuan yang haid yang mengalami suci dan kanak-kanak balik pada pertengahan puasa dan orang kafir belum Islam di tengah-tengah bulan Ramadan. Okey, itu jawapan kepada soalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Jadi untuk seterusnya kita persilakan Ustaz Walis Rizal untuk buat 3 jawatan ketua. Dipersilakan.
Mesti melakkan diri. Nombor 69. 69. Tak ada. 69. 1, 69, 2, 69, sila. Dapat. Dapat, ayat tunjuk nombor, dapat asal tuan mari je. Untuk dua lagi hampir dah. Nombor 212. 2121. 2122. Ada? Apa ada? Ada. Nombor 16. Nombor 16. 16, 1, 16, 2, 16. Ada, Muslim ada. Hari lelaki ada mana? Amin. Sila. Hari ini kita dikurangkan pasti. Waktu bayi pasti ini ditangguhkan sebab ada daurah. Jadi dia antara pembina pasti. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Yusiza di atas menyampaikan hadiah sebutan tu. Jadi mungkin kita buka dua soalan lagi. Last. Ada soalan tak? Sekali lagi. Okey, kalau sekiranya dia niat pada malam hari, kemudian pada siang hari dia tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka sah puasanya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i walaupun dimasukkan air. Kerana masuk air bukan menjadi salah orang yang berwudu. Tapi ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan batal puasa. Sebab fungsi air saat itu memberi tenaga sebagaimana makanan dan minuman. Jadi dalam bab itu berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Wallahu a'lam. Puasanya atas pandangan sebagian ulama sah. Atas pandangan sebagian ulama sah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Last. Ada? Apa ada? Sila. Sekali. Lipstick atau lipat. Kalau guna lipstick ataupun lipat dan seumpamanya. Soalan kedua, adakah kena kode puasa kalau kita makan waktu imsak? Baik. Soalan yang pertama, orang puang pakai, kita pakai orang kandung, orang pakai licu je. Orang puang pakai licu. Jadi adakah batal puasa? Okey, jawapannya, pakai licu ni ditepek di bibir dia. Jadi dia tepek di bibir, kalau dia telang licu tersebut, maka tak batal puasa. Kalau dia telang, baru batal puasa. Jadi siap buka bibir je, menggigi-gigi dia lombong.
Lepas tu dia pergi telang pula, tu batal puasa. Kalau hanya di bibir saja, tak masuk pun dalam mulut, kalau masuk dalam mulut tidak telang pun tak batal puasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah hukum makan pada waktu imsak? Waktu imsak ni 10 minit sebelum daripada masuk waktu subuh. Jawapannya adalah makan pada waktu-waktu imsak dibolehkan. Ia tidak membatalkan puasa kerana permulaan puasa bukan pada waktu imsak. Permulaan puasa apabila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Tetapi sebaik-baiknya pada waktu imsak kita nak makan dah. Orang yang masih lagi makan, puasa dia dianggap sah kerana tidak masuk lagi waktu berpuasa. Tadi kita ada cerita tentang kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ambil air daripada telaga Zamzam, stable. Dia pun tanya dua orang yang berada di samping dia, keluar fajar ke tak lagi? Ada orang lelaki tu kata keluar fajar, seorang kata dah tak lagi. Dia pun gok minum air. Dia boleh kata keluar fajar ke tak, keluar fajar ke tak, syok keluar fajar. Itu sebenarnya masuk dalam waktu imsak dah. Boleh faham tak? Oleh kerana belum lagi yakin keluar fajar, maka Abdullah bin Umar minum air. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi untuk akhirnya Ustaz, kita ada penghujung dah. Di penghujung dah, lepas ucapan ni baru kita buat cabutan tua lah, insyaAllah. Untuk akhirnya Ustaz, nak minta sedikit nasihat lah. Nasihat, pesanan, taujihat dan sebagainya Sebelum kita berakhirnya dakwah kita pada petang Ustaz. Dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hamba dah tengok ada sebahagian daripada asatidah yang sebahagian dia adalah martabat mereka guru kepada hamba sendiri, datang kepada majlis ilmu ini. Ini sebenarnya mereka ingin mengajar kepada kita sifat tawadhu. Yang mana sifat tawadhu ini adalah perkara yang cukup ditekankan oleh agama. Sesiapa yang tawadhu kerana Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan golongan ini. Jadi setiap penuntut ilmu sebenarnya dituntut kepada kita supaya ada sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu telah diajar oleh ustaz-ustaz kita pada hari ini, yang mana mereka sebenarnya orang-orang yang alim, tapi mereka cuba menyerikan majlis kita dengan menghadirkan diri kepada majlis ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pelajar-pelajar kita, penuntut-penuntut ilmu sanggup menghabiskan masa start daripada pagi sampai ke petang. Sekiranya kita buat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada ganjarannya. Penuntut ilmu yang sanggup menghabiskan masa untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan masa yang dia infakkan ini. Setiap apa yang kamu infak, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tiang. Okey, dua. Yang ketiganya, nasihat kita hamba kepada adik-adik kita yang menuntut ilmu, teruskan belajar supaya apabila kita pandai nanti, kita akan dapat mengajak masyarakat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat perlu dibimbing dengan ilmu, dengan agama, bukan perlu dibimbing dengan dunia. Kalau perlu dibimbing dengan dunia, maka orang kafir lebih banyak lagi dunia berbanding dengan kita. Jadi masyarakat perlu dibimbing dengan agama, lebih dekat dengan agama. Pertama, kalau kita ikut suasana ataupun perkembangan masyarakat kita, Allahu Akbar, daripada sudut akidahnya, daripada sudut pergaulannya, daripada sudut maksiat-maksiat, hubungan di antara laki-laki dan perempuan, perempuan dengan laki-laki, lepas tu lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, memang cukup teruklah di zaman kita. Maka penting bagi kita semua untuk memantapkan ilmu agama dan menjadi pendakwah, mengajak masyarakat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesanan yang nasihat yang akhir. Sebenarnya nasihat itu sebenarnya hamba yang lebih dekat mendengar nasihat itu juga ditujukan kepada hamba sendiri dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan minta maaf banyak di atas kekurangan. Terima kasih banyak di atas kehadiran. Alhamdulillah, kehadiran Ustaz Man kata pada hari ini lebih daripada 200 orang lah. Okey, nanti insyaAllah hamba seruah kepada Ustaz Man
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz dan atas nasihat dan juga pesanan kepada kita. Jadi kita ada 6 lagi jawab tua dah. Jangan balik lagi. Seterusnya kita persilakan pengurusi masjid untuk buat 3 jawatan tua. Sebelum tu jam siapa dah tahu ni? Jangan kurang masa tengok pada jam ni. Boleh ambil je dah. Untuk yang pertama ni hadiah hamper. $183. Silakan. Seterusnya barang yang sunnah yang bernilai RM50. Ustaz saya Amni dengan Dr. Hafizi dah tua lagi ni. Ustaz Yu boleh dah tadi dengan kursi sedikit. Seterusnya 42. Sila. Jemaah masjid. Selesai. Seterusnya sama juga yang bernilai RM50. 70. Ada 70. Hari ni ramai orang tua, orang berusia sekarang boleh ni. Alhamdulillah makan rezeki untuk keluarga. Ada 87 tadi. Ada tak? Tak ada? Tak. 74. 741. Wakil dah kira wakil. Kita kira tuan dia. Kalau nombor hilang pun tak apa. Ada? 74. Ada? Ada. Baik. 113. 113. Tak ada? Tak ada. 171. 171. Belum kurang je. Tak ada. Orang dua ada. Ada? Oh ni nombor 8. Nombor 8. Ada? Kurang. Ada 8. Ada 8. 1, 2, 3. Tak ada? 201. 201. Tak ada? Ada. Sila. Allah, rezeki berbahagia. Terima kasih ucapkan kepada pengurus masjid dan penyampaian hadiah. Seterusnya saya persilakan Ustaz Abu Samad untuk buat 3 cabutan. Untuk pertama kitab ni, kitab ni Fiqh solat puasa dan jamaah. 211. Ada? 211. Ada. Yang kedua seterusnya cabutan terakhir
Cabutan terakhir pecah sikit lah. Cabutan terakhir ni gold bar yang berat dia 0.25. Kalau dah silap harga lah, kalau dah silap harga 113 ke 100 berapa. 143. 143. Ada? Allah. Tahniah. Untuk akhirnya majlis menjemput dan mempersilakan pengurusi masjid untuk menyampaikan hadiah cenderia hati kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih kepada semua. Sebelum tu ada beberapa pengumuman. InsyaAllah pada malam ni kuliah Ambang Ramadan di Masjid Tersuan Haji Hussein yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Wahab di Masjid Tersuan Haji Hussein. Dan yang kedua, forum Ambang Ramadan di Masjid Kampung Bukit Titi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hamdi Harum dan juga Ustaz Muhammad Mahzuddin Yusof. Ambang Ramadan dan juga isu-isu semasa yang berkaitan dengan Palestin, insya-Allah. Dan malam esok di Masjid Kampung Teluk Basu. Masjid Kampung Teluk Basu yang akan dimoderatorkan oleh Ustaz Wan Yusriza bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Usama di Masjid Kampung Teluk Basu, iaitu sesi soal jawab Ambang Ramadan. Kemudian hari Ahad malam Isnin, lusa hari Ahad malam Isnin di Masjid Jami' Bangga Peradung, soal jawab Ambang Ramadan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein. Jadi dijemput kepada semua untuk sama-sama hadir di majlis yang telah diumumkan sebentar tadi. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih diucapkan kepada pengurusi masjid, terima kasih diucapkan kepada semua asatizah dan semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan program kita hari ini diberkati dan dirahmati Allah, dan juga kita mendapat ilmu dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Selagi rumah petang ni soal jawab Ramadan di Parit tali air Kampung Kebu Air. Parit tali air ataupun parit lah Kampung Kebu Air. Sebab hari ni kita adakan tandingan lebih kurang penyertaan 1,500 masa, dekat 2,000 dah tadi. Jadi petang ni kita buat soal jawab sekejap Dino bersama dengan Al-Fadhil Ustaz lah di Kebu Air, insya-Allah. Jemputlah siapa-siapa yang berkerabangan, kita pergi Dino sekejap untuk sesi soal jawab, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada pihak masjid di atas kerjasama yang sangat baik yang telah diberikan. Terima kasih kepada semua yang sponsor hadiah. Ada yang sponsor, ada yang beli dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada program yang akan datang, insya-Allah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.